Kerangka besar Madani adalah untuk rakyat. Memastikan kita punya kemampuan menyediakan kemudahan untuk rakyat, mencipta pekerjaan, menjana pendapatan dan meringankan kos sara hidup. Sayugya mengangkat tema belanjawan madani. Keempat, belanjawan rakyat. Setelah berani mengusung reformasi, kini masa memulangkan hasil kepada rakyat. Selaku belanjawan sulung yang menyemangati rancangan Malaysia ke-13, Belanjawan 2026 menetapkan 9 tekad utama berpaksikan 3 tonggak ekonomi madani. Pertama, meluhur tata kelola terbaik. Tan Sri Yang Di-Pertua, pentadbiran madani harus membina kecekapan fiskal, menutup ruang ketirisan dan memperkukuh institusi negara dalam usaha menaikkan siling ekonomi dan lantai hidup rakyat. Peruntukan Belanjawan 2026 menetapkan KDNK separuh pertama berdasarkan pengalaman, iaitu KDNK separuh pertama tahun 2025 telah mencatat pertumbuhan memerazangkan, iaitu 4.4%. Kendati pun diasak perang tarif Amerika Syarikat, unjuran semula KDNK 2025 antara 4 hingga 4.8% membuktikan ekonomi kita kekal berdaya tahan. Bagi tahun 2026, ekonomi kita diunjur berkembang lebih rendah antara 4 hingga 4.5%. Ini susulan ketidaktentuan ekonomi dunia dan sengketa geopolitik geoekonomi yang berterusan. Sambil mengekalkan komitmen pada FRA, momentum pertumbuhan terus didukung dasar fiskal yang mengembang. Belanjawan 2026 akan mengumpul dan mengoptimum sumber negara termasuk dana GLIC, Badan Berkanun Persekutuan dan syarikat MKD melalui perbelanjaan awam berjumlah 470 bilion ringgit berbanding 452 bilion ringgit tahun lalu. Ini meliputi 338.2 bilion ringgit belanja mengurus, 81 bilion ringgit belanja pembangunan, 30 bilion ringgit pelaburan GLIC, 10 bilion ringgit pelaburan awam swasta dan 10.8 bilion ringgit pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan syarikat MKD.